Hai, nama saya Kevin. So, selamat kembali ke channel saya. Okay? Nampak tak? Okay, saya buat dekat sikit lah. Yes. Okay. So, macam tajuk hari ini, saya dah buka Hot Wheel. Okay? Iaitu model daripada kereta keluaran negara Malaysia. Tapi ini adalah the second variant. Variant yang kedua iaitu berwarna putih. Okay. So sebelum saya pergi ke meja depan ataupun dengan lebih lanjut, so saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay. So jom kita tengok Hot Wheel ya. Yang ini. Okay. So ini adalah variant yang kedua lah, Proton Saga. Saya pernah buka yang warna merah. So boleh carilah video-video yang dekat bawah-bawah, okay? Ataupun saya letak link dia dekat description nanti untuk video saya review yang warna merah. So kali ini adalah yang warna putih. So ini adalah kad, saya dah buka sebab kad dia dah tak berapa elok, dah tak cantik lah kad ni, nak simpan pun tak guna juga. So better I lose it. Sebab saya dah ada Saga Burung. I think I have dua Saga Burung dan satu mainline yang macam ini. Tapi kad dia masih elok. Okay, atas ni lah, this one. Okay, so saya masih simpan. Normally I will collect one or two. One I will lose it, another one I will keep it carded. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya, so saya target saya hujung tahun ini saya nak dapatkan 500 subscriber. Okay, so semasa video ini dibuat, subscriber saya dah sampai 484. So sikit lagi. So mana-mana yang tengok video tapi tak subscribe, so please subscribe. Tolonglah subscribe. Okay, klik button dekat tepi ini. Dah subscribe tu jangan lupa bagi like. Okay, boleh share dengan kawan-kawan yang minat diecast, dan juga paling penting loceng dekat atas ini untuk notification. So bila saya post video ni, kamu akan jadi orang pertama yang tengok video ini. Yes. Biasanya saya post waktu malam lah. Okay, lepas saya habis kerja edit edit, then upload lah. Okay, so biasanya seminggu sekali ya. Okay, so ini adalah Proton Saga yang saya nak review. So sebelum saya pergi depan, jom kita ambil gambar untuk thumbnail kali ini. Okay, cantik lah. Inilah. Okay, so nanti kita tengoklah apa perbezaan dia dengan warna merah. Okay, jom kita pergi ke depan. Let's go. Okay, so ini adalah dia yang lebih dekat lah, Proton Saga. Okay, yes, Proton Saga keluaran tahun inilah yang berwarna putih. Yang ini adalah yang warna merah. Saya dah buka lah, dan ini adalah yang kedua punya. So yes, nice. Okay, so kita tengoklah, sebelum kita keluarkan, kita tengoklah macam mana gaya dia dalam blister. Yes, harap tak ada error lah. Okay, so belakang dia macam ini. Proton Saga semuanya. Okay, ni dah bagus akad ni, simpan pun tak guna jugalah. Okay. Okay, so biasanya kad ini saya nak gunting lah. Ini saya nak gunting sebab saya nak lekat dekat album saya lah. So saya tak nak koyak dia macam ini, dan saya akan guna magic water untuk buka dia. So kita tunggu sekejap, nanti kita balik dan kita tengok apa kesudahannya selepas saya guna magic water. Okay, stay tune. Okay, so tak lama, tengok belakang dia pun masih basah lagi. So sebelum dia kering, jom kita buka. So buka sajalah. Dia nampak kad itu masih lagi dalam keadaan elok lah. Walaupun kad ini dah macam bengkok semua, tapi saya nak guna gambar belakang ini, saya nak simpan. Okay, dalam album saya. Okay, ya. So di bawah ni saya itulah. Okay, so letak ke belakang. So inilah dia. Yes. Okay, jom kita tengok lah. Okay, harap kamera ni fokus lah. Macam warna putih ni lagi bersih lah. Aduh,
Macam ada bintik dekat sini. Tak cantik lah. Tengok. Aduh deh ni. Ya. Tak apalah. Nasib baik diluskan. Okay. So serba putih. Kita tengok dari tepi, depan, atas, belakang dan juga dari bawah. Okay. Dari tepi sebelah sini. Kalau ikut ini adalah sebelah kiri. Okay. Yes. So dia ada logo Hot Wheels. Lepas tu ada Saga dekat sini. Kalau betul-betul kereta the real car, dia tak ada Saga sini lah. Dia letak dekat belakang ni sini. Okay. So nice. I like it. Ini dia punya gas tank. Depan dia pun cantik juga sebab ada front light tempo dengan logo Proton. Ini logo Proton adalah logo yang paling paling lama lah. The first logo. Okay. Nostalgia lah. Logo Proton ni. Then dia tak ada plate number, license plate number. Okay. Dekat tepi macam biasa dia ada Saga here and also Hot Wheels dekat tepi sini. Okay. Manakala dekat belakang agak mengecewakan. Putih sahaja, tak ada tail light tempo. So kalau saya rajin nanti saya pergi letak lah marker warna merah supaya dia nampak ada tail light tempo lah. Dan dekat bawah kita dah tengok atau balik. Okay. Tak nampak sangat lah. Okay. Proton Saga Make in Malaysia. Dia first keluaran yang inilah. Okay. Pada tahun 2023. Okay. Dan dia boleh roll. Wow. Okay. So kalau compare ini dengan yang atas ini, kita tengok ya supaya dia lebih dekat sikit lah. Okay. Sini. So yang membezakannya hanyalah warna sahaja. Okay. Tayar yang ini mungkin ada chrome sikit, yang ini ada gelap sikit. Nah, warna saja, design dia semua sama. Cermin dia ada gelap sedikit. That is typical Malaysian people lah. Kalau dia tak tinted cermin memang tak sah lah. Okay, depan sama. Got front light tempo, ada logo Saga. Okay, cantik. Then dekat tepi sama juga. Ada side. Okay. And dekat belakang kedua-duanya memang mengecewakan sebab tak ada tail light tempo. Okay. So I hope Hot Wheels ataupun Metal next time kalau keluarkan variant yang color lain, kalau boleh letaklah warna. Okay. Maybe dia keluarkan dekat premium. Who knows? Okay. We just wait and see sahaja. Okay. So overall, of course lah, saya memang suka sebab this is our national car. Okay, we love it. So dia dah keluarkan dua variant color already. The red one, the original, the first red color. After that, the white. Okay, so kalau tak silap saya, we have silver, we have black, we have blue, maybe. I'm not sure. Okay, tak ingat. Okay, tapi my parent have this Proton Saga. Okay, bought in the year of 1992. Saya ada buat TikTok tentang saya punya my parent car, then I drive now. Okay, tapi saya dah tukar color dia lah. Mungkin next time saya nak tukar balik color dia lah. Saya nak spray balik. Okay, that one is the other video lah. Okay, so ini adalah the episode yang ini adalah kadet yang ada gambar Saga burung. Okay, but I haven't buy card protector yet. Maybe next time I put in the card protector. Okay, so tak sini dulu lah. Okay, so what do you think about this Hot Wheels Proton Saga from the series of Factory Fresh? Okay, this is the this year punya. We don't know 2026 punya case. Either Proton Saga coming out with the different color. Okay, dengan warna yang berlainan. So kita tunggu dan lihat sahaja. Okay, so please write the comment down below. So what do you think about the second variant of Proton Saga white color? Okay, yes. So yeah, thank you sebab stay sampai hujung video. Macam biasa dekat hujung video kita ada teaser untuk the next video yang akan datang. Okay, video yang seterusnya. So kita lama dah buka diecast. So kita kembali lagi dengan Blockies Transformer. Dah lama saya tak buka kan. Yang ini. Okay, 03. Okay, so this is 03, the second box. Okay, the first box I already open it. Nantilah I share the link. So ini adalah the second one, still 03. So semasa video ini dibuat, 08 is already coming out.
Okay, 08 dah keluar dah. So kita tunggulah we get the 08, then we'll review it in the future. Okay, so this is the teaser of the next video coming soon about after this video. Okay, so just stay tuned sajalah. Okay, yes, so what about this one? What do you think? For me, nice. Okay, sangat cantik. Yeah. So before I end up this video, so like what I say in the front of the video, mana-mana yang baru dengan channel saya, don't forget to help me to grow on my channel. My plan is at the end of this year, 2025, I want to get 500 subscribers. 500. Okay, so please click the subscribe button here. Don't forget to give a like, share to your friend, and don't forget the bell up here for notification. Okay, so that's all for today. So I hope you enjoy the video. I enjoy it very much, so I will keep it in the case like this and put next to the red color. Okay, so until we meet again in the next video, stay tuned, stay safe, take care, and bye bye. This one can roll or not? Of course can. See, ooh, wow. Like megah menyusul di jalan raya. Yeah.